Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Malam ni kita cuba baca kitab Matan Jawahir Tauhid karangan Al-Imam Syekh Ibrahim Al-Qurani, ya. Kepada ulama tanah Melayu yang terjemahkan kitab ni. Mana kita baca bab solawat, ya. Pasal solawat ni ramai orang confuse makna solawat, ya. Mana solawat tu ramai orang confuse, dan tak silap apa orang kafir pun mainkan makna solawat, ya. Jadi kita orang Islam kena faham apa makna solawat, apa makna Allah Ta'ala bersolawat kepada Nabi, apa makna. Yang kafir main dia tu Allah Ta'ala sembah Nabi. Nampak tak? Allah Ta'ala semayang kepada Nabi. Jadi kita orang Islam ni kita kena faham makna solawat. Ulama menghuraikan makna solawat, ya. Dan arti solawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rancang daripada memberi anugerah Allah Ta'ala dengan anugerah yang tiada inhisar. Halnya diserta dengan ta'zim. Inhisar ni tanpa had, tanpa batas, unlimited, ya. Salawat kepada Rasulullah tanpa had, tanpa batas. Mana anugerah Allah Ta'ala kepada Rasulullah ni tanpa had, tanpa batas, Adapun salawat daripada Allah Ta'ala itu rahmat namanya. Mana salawat Allah Ta'ala kepada Nabi mana rahmat, bukan mana semayang, Dan salawat dari malaikat itu artinya istighfar. Salawat malaikat salawat pada Rasulullah arti istighfar, Dan salawat dari manusia dan jin itu doa namanya, ya. Salawat daripada manusia dan jin kepada Rasulullah mana doa. Dan daripada haiwan dan jamadah dan sebarang sebagainya itu ibtihar dan tadarruk. Ibtihar mana apa lah? Apa dah ingat dah mana ibtihar? Baru cek dah pun ni. Yang ni ikra. Ya, ibtihar dan tadarruk mana ikra, ikra jamadah, makhluk tadi. Bukan apa? Haiwan dan makhluk tadi lain tu. Mana ikrar pada Rasulullah, ya. Syahadah, saya membanyakkan baca salawat atas Nabi Muhammad di dalam malam Jumaat dan siangnya. Istimewa ketika waktu ijabah dan waktu hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau berhajat kepada Rasulullah banyakkan salawat, kalau berhajat pada sesuatu banyakkan salawat, ya, supaya barakah. Dan makruh membaca salawat di tempat najis dan ketika bersing. Dan makruh pula barang dikerjakan oleh orang yang dengan baca salawat waktu haus, dan iaitu sangat bid'ah dan sesat jika berubah makhraj hurufnya. Ini salawat ni jaga molek, sangat bid'ah dan sesat jika berubah makhraj hurufnya. Istimewa dengan la'ab dan tertawa-tawa, dan ada kalanya menjadi kufur atas demikian itu jika berubah maknanya serta dikosakkannya kerana hormat ta'zim. Mana baca salawat ni apa banyak dah tegur orang. Baca salawat ni tajwid kena betul, kalau salah tajwid berubah makna haram, ya. Pasal berubah makna boleh bawa kepada kufur dia tu kalau sengaja, ya? Dia kata istimewa pula dengan la'ab dan tertawa-tawa, dan ada kala menjadi kufur atas demikian itu. Mana kita selawat sambil gelak ketawa. Banyak dah gitu. Selawat sambil gelak ketawa. Banyak selawat yang berdengar lah kat YouTube ni, terutama salawat tafrijiyah, ya.
hampir semua orang lagukan surat tafrijiyah salah tajwid. Kalau tak ada mak baca mak, kalau patut pendek baca panjang, dia merubah makna. Banyak dapat go, tapi kadang-kadang ada cara benda-benda gini. Dan kitab ni sebut, dia kata sebut apa tadi? Dan iaitu sangat bid'ah dan sesat jika berubah makhraj hurufnya istimewa pun dengan la'ab. Mana bid'ah dan sesat kalau berubah makhraj huruf, ya? Termasuk panjang pendek lah. Patut pendek kita panjangkan menambah huruf, dia berubah makna. Dan makruh pula yang ifra'kan solawat daripada salam. Dan makruh pula yang ifra'kan solawat dan salam. Mana apa? Dia pisah solawat dengan salam tu. Makruh hukum dia. Solawat dengan salam tu kena gabung. Ya, kena gabung. Boleh pisah. Dan sunat membaca salawat ataskan Nabi yang tiada khilaf ulama dalam nabinya. Mana sunat baca salawat ataskan Nabi yang tiada khilaf ulama dalam nabinya. Kalau macam Nabi Khaidir tu ada khilaf ulama. Ya? Dia tak boleh salawat Nabi Khaidir ni. Nabi lain hok jelas kenabian dia boleh. Dan sunat pula membaca salawat atas segala rasul. Dan makruh membaca salawat dan salam lain daripada Nabi dan Rasul. Makruh membaca salawat dan salam lain daripada Nabi dan Rasul. Melainkan jikalau sabit salah suatu dari keduanya. Mana Nabi tak, Rasul tak, kita salawat dan salam. Tak boleh. Ya? Okey, saya kita berhenti setakat tu. Sekarang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.